Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafaqkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis ayat-ayat istimewa di dalam Al-Quran, kitab yang disusun oleh Abu Hazim Ad-Dimashqi, Ustaz Zamri bin Hashim Hafizahullah Ta'ala wa yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah pun membicarakan pada hadis yang ke-37 pada muka surat 98 yang bertajuk semua yang keluar dari mulutku adalah wahyu. Bagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tentang ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Nabi SAW bercakap menurut dengan hawa nafsunya dan tidaklah percakapannya itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang mana menjadi petikaian perbalahan daripada kalangan orang-orang Quraisy apabila melihat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As ketika mana menulis, ketika mana merekod semua tindakan, perlakuan, perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, sehingga kata orang Quraisy kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, adakah kamu menulis semua yang telah diungkapkan oleh Muhammad? Kata dia, ya. Maka mereka mengatakan Muhammad juga terkadangnya ghadab, marah, terkadang yang reda dalam keadaan yang reda. Kadang-kadang dia marah, dia tidak reda, kadang-kadang dia reda. Maknanya mereka mengatakan seolah-olah segala perkataan yang diungkapkan oleh baginda Nabi itu semuanya rabit ikut suka hati. Maka bila baginda tahu berita ini sampai kepada Nabi SAW, kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun, kata Nabi. Kata Nabi, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, tulislah apa yang kamu nak tulis tentang aku. Fawalladhi nafsi biyadihi, kata Nabi SAW, demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yakhruju minhu illa haqqun, tidaklah sesuatu yang keluar daripada mulut aku ini, kata Nabi SAW, illa haqqun, melainkan semuanya adalah benar belaka. Jadi ini menjadi bukti bahawa Nabi SAW tidak bercakap, tidak berkata, melainkan mengikut panduan dan juga arahan, aturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan masuk pada hadis yang ke-38 yang bertajuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terpesona dengan keindahan daripada bahasa Al-Quran. Pada pagi ini kita akan menyentuh berkaitan dengan surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, yang mana surah Al-Haqqah ini merupakan surah yang masuk di dalam juzuk yang ke-29. Mana juzuk 29? Juzuk 29 adalah juzuk daripada surah yang tuan-tuan baca, iaitu surah Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk itu permulaan daripada juzuk yang ke-29. Daripada juzuk 29 adanya satu surah yang namanya surah tersebut
adalah surah Al-Haqqah yang mengandungi 52 ayat, dan surah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di mana? Di Makkiyah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, ini merupakan surah yang ke-69 daripada 114 surah yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, sepintas lalu apabila kita sebut berkaitan dengan surah Al-Haqqah, salah satu daripada perbincangan besar yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan daripada surah Al-Haqqah ini adalah perbincangan berkaitan dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala gunakan selain daripada yaumul qiyamah, hari kiamat. Kalau kita sebut tentang hari kiamat, hari pembalasan, hari pertimbangan dan sebagainya, Al-Haqqah juga membawa maksud nama kepada hari kiamat itu sendiri. Yang mana dalam surah Al-Haqqah ini Allah Subhanahu wa taala mulakan permulaan daripada surah Al-Haqqah ini cerita tentang bagaimana berlakunya hari kiamat, hari yang Nabi ketahui ataupun dimaklumkan kepada Nabi bagaimana kejadian dia, tapi masih lagi belum dilihat oleh mata baginda Nabi SAW sendiri. Nabi tahu, Nabi cerita, tapi belum pernah dialami oleh baginda Nabi SAW. Dan kiamat ini pasti berlaku dan akan berlaku kena kepada semua manusia, sama ada beriman ataupun tidak beriman kepada Allah dan juga baginda Nabi SAW ataupun kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tuan-tuan tengok, kita nak sebut sikit bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan baginda dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala ulang banyak kali. Allah Ta'ala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Itu Allah Subhanahu wa taala ulang 3 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqah. Saat yang tetap berlaku itu, yang mana kiamat itu akan berlaku. Mal-Haqqah, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Yang kata kiamat ini, yang kata hari dahsyat ini, yang kata berlakunya hari penghujung kepada dunia ini, bagaimana sifat dan juga keadaan yang berlaku pada masa tersebut. Wa ma adraka mal-Haqqah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa jalannya yang engkau dapat mengetahui tentang sifat keadaan saat yang tetap berlaku itu. Saat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada hari kiamat. Maknanya tidak ada siapa yang mengetahui bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat tersebut. Tuan-tuan, secara ringkasnya, hari kiamat itu berlaku apabila telah selesai daripada semua tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda akan munculnya, akan datangnya hari kiamat setelah selesai semua daripada tanda-tanda besar hari kiamat. Apa tanda besarnya? Contoh, pertukaran timbulnya matahari, turunnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Semua itu adalah proses-proses yang besar. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Itu semua perbincangan dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak. Setelah selesai semua daripada tanda-tanda tadi, maka barulah Allah perintahkan kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini nama yang jarang-jarang kita sebut. Tapi inilah malaikat yang kata Nabi, aku melihat Israfil itu berada di satu benda ataupun satu bentuk tiupan
yang dia hanya menunggu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk ditiupkan sangkakala tersebut. Bila sampai masa Allah bagi isyarat kepada malaikat Israfil pun yang mana malaikat Israfil pun akan mula meniup sangkakala tersebut, yang mana tiupan dia sebanyak 3 kali menghancurkan bumi, kemudian menghidupkan kembali manusia, kemudian dihimpunkan manusia pada satu tempat yang luas, yang besar, yang menjadi saksi kepada semua yang beriman ataupun tidak beriman. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang keempat daripada surah Al-Haqqah, Allah sentuh kepada 2 kaum yang dahsyat dan besar yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Bagaimana kaum Samud dan juga kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan bil qari'ah, menggemparkan dan mengharukan keadaan pada masa itu. Tuan-tuan, peringatan tentang hari kiamat ni bukan saja diceritakan oleh baginda Nabi kita saja, tidak. Semua Nabi-Nabi yang terdahulu itu, apabila Allah Ta'ala tugaskan mereka untuk menghadapi sesuatu kaum, salah satu daripada tugas Nabi tersebut menyampaikan adanya kebenaran tentang hari kiamat. Nabi Saleh yang diutuskan kepada kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda juga untuk ceritakan kepada kaum Samud tentang kebenaran hari kiamat. Nabi Hud yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kaum 'Ad, yang mana kaum 'Ad ini kita tahu kumpulan yang besar, kumpulan yang kuat, kumpulan yang gagah perkasa, badan dia yang tinggi, kuat dan juga sebagainya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk beriman kepada hari kiamat. Tetapi apa yang berlaku? Kerana kesombongan mereka, kerana mereka merasakan seolah-olah diri mereka hebat, maka Allah Subhanahu wa taala sambung, fa amma samud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kaum Samud, maka kaum Samud itu dibinasakan bit-taghiyah, dengan panah lintah yang dahsyat, dengan petir, dengan lintah yang dahsyat melampaui segala-galanya, musnah, hancur mereka ini. Wa'adun, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, adapun daripada kaum 'Ad pula, fa'uhliku birihin, yang mana kaum 'Ad ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang kencang, angin yang melampau kuat kencangnya. Sebagai riwayat mengatakan kaum 'Ad didatangkan dengan angin yang kuat, angin yang sangat sejuk, angin yang kuat, sehingga angin tersebut menghancurkan tubuh badan daripada kaum 'Ad ketika mana Allah hantar angin tersebut. Tuan-tuan, ini bentuk-bentuk penyaksian bagi orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Kemudian tuan-tuan, lepas daripada ayat-ayat disebut, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menceritakan tentang apa yang berlaku pada hari kiamat dan juga apa yang berlaku kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun juga termasuk daripada nama yang Allah maktub, yang dia ini di dunia dulu hebat tetapi mati dalam keadaan yang mengerikan kerana tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana proses berlakunya hari kiamat tersebut. Bagaimana bumi, gunung, ganang, planet-planet, bulan, bintang, semua yang tidak terjangkau oleh akal manusia ini akan bertembung, akan hancur, akan pecah, akan jadi satu benda yang tidak sampai kepada akal fikiran kita untuk nak fikir ada. Kerana orang putih
bila cerita tentang hari kiamat, the end of world, ataupun cerita tentang pengakhiran kepada dunia, mereka buat tentang movie. Walaupun pada sebenarnya bukanlah betul macam tu, tapi mereka buat cerita macam-macam lah. Dulu ni ada satu movie, apa tajuk dia, saya lupa lah, apa tahun 2012, dia kata kiamat berlaku 2012. Dia buatlah cerita, ada satu saintis tu, dia buat kajian-kajian macam tu, dia pergi jumpa dengan seorang menteri, macam-macam lah cerita dia tu, nak hampak gambaran hari kiamat. Tapi gambaran hari kiamat dia ni pelik sikit. Dia pergi duduk dekat satu tempat, kemudian di situ selamat. Bumi ni jadi sebaliknya daripada selalu-selalunya. Itu yang dia gambarkan. Tapi apa yang digambarkan oleh manusia itu tidak tergambar seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala rekod dan juga rakam pada Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut macam-macam. Allah Taala kata wansyaqqatis sama, kata Allah, dan terbelahlah langit, fahiya yauma izin wahiyah, yang kata pada hari itu jadilah saat itu roboh dan juga runtuh. Bayangkan tuan, langit yang ada atas kepala kita, yang kita duk nampak hari-hari, dia tak ada tadi apa bergantung. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, tiba-tiba runtuh, tiba-tiba ranah, tiba-tiba terbelah, tiba-tiba timpa mai kena kepada kita. Tuan, itu baru lagi, apalagi yang ada di atas kita, bulan bintang. Sebahagian daripada ulama juga mengatakan pada hari tersebut salah satu yang Allah cabut, mudah ya, Allah cabut atmosfer dan Allah cabut rasa ada graviti kita. Kita ni boleh bergerak, boleh dalam keadaan yang elok pasal ada graviti. Bila Allah cabut tarik graviti, bayangkan segala-galanya naik. Allah Ta'ala sebut yang di dalam bumi akan keluar, yang di atas bumi, yang berada di atas, semua akan merudum jatuh, bertimpa, bercampur, berguih antara satu sama lain. Itulah yang digambarkan dengan hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Saya bila cerita tentang hari kiamat dekat anak-anak sekolah, bila masuk bab tauhid, cerita tentang al-imanu biyaumil qiyamah, beriman dengan hari kiamat, kita buat gambaran mudah dekat anak-anak. Kita kata bayangkan gunung-gunung yang ada ni, kita duk tahu gunung Jerai ni duk dekat mana, duk dekat gurun sana. Tiba-tiba Allah Ta'ala pelantingkan gunung Jerai tu, dia jadi ringan, tiba-tiba mai duduk dekat sebelah kita. Bukan gunung Jerai ni, gunung Everest yang duduk dekat Nepal, dekat India, duduk dekat mana sana ni, gunung yang besar-besar, hancur berkecai, bercampur aduk, mai duduk bukan pada tempat dia yang asal. Itu gambaran antara yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, yang menariknya, ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang hari kiamat, bagaimana berlaku proses hari kiamat, apa berlaku kepada orang beriman, apa berlaku kepada orang yang tidak beriman, di sana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan juga satu mukjizat daripada Al-Quran yang mengisahkan berkaitan dengan kisah yang ada kaitannya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang baru kita nak cerita pada pagi ini. Baik, mari kita tengok hadis. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, kharajtu ata'arradu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslima, fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid, faqumtu khalfahu fastaftaha surat al-Haqq, faja'altu a'jabu min ta'lifil Qur'an, faqultu hadza wallah sya'irun kama qalat Quraisy, faqara'a innahu laqawlu rasulil karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun. Qultu kahin, qala wa ma
wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin summa qata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu harizin fawaqa'al islamu fi qalbi kulla mawqi'an rawahu Ahmad fil Muslim. Artinya daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang hebat, yang kanan, yang menjadi rujukan kepada sahabat-sahabat Nabi. Seperti mana kita sudah maklum, 2-3 hari ini duk bincang tentang isu siapa Sayyidina Umar ketika zaman jahiliah. Walaupun kita tak maulah, tuan tubuh tu pun dah minta maaf dan sebagainya. Cuma sekadar peringatan kepada diri saya juga kepada tuan-tuan semua, siapa-siapa pun yang nak mengisahkan tentang peribadi sahabat-sahabat Nabi, mestilah dalam keadaan yang begitu ambil cara dan cermat tentang apa yang nak diperkatakan. Kita bukanlah susuk tubuh yang langsung boleh kita nak samakan seperti mana sahabat-sahabat Nabi, walaupun mereka pada zaman jahiliah mereka itu buat benda-benda yang mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Seperti mana sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar ini tak perlu kita kupas panjang. Beliau, kedua-dua sahabat ini adalah daripada kalangan orang yang sangat hebat. Sama ada ketika mana zaman jahiliahnya ataupun ketika mana di zaman Islam. Baginda Nabi SAW pernah sebut orang-orang yang mulia di zaman jahiliahnya juga dimuliakan di zaman Islam. Bagaimana Sayyidina Umar ini dalam beberapa sumber, antaranya dalam sirah Ibn Hisham, diceritakan bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini dia sudah ada dah rasa nak mendekatkan diri dia dengan Islam. Dalam tarikh At-Tabari, ketika mana diceritakan tentang kepribadian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan kedudukannya di dalam Quraisy dan peristiwa berlaku untuk dia nak mendekatkan diri dia dengan Islam dalam tarikh At-Tabari. Kemudian dalam kitab Bidayah wa Nihayah menghimpunkan tentang sirah, kisah-kisah yang berlaku sebelum dan selepas daripada Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Dalam kitab As-Siyar wa A'lamun Nubala ceritakan sifat-sifat Sayyidina Umar, keberanian dan juga kedudukan Umar dalam masyarakat Quraisy. Tuan-tuan, nak abangnya kata Sayyidina Umar ini bukanlah orang yang kecil anak. Antaranya yang ringkas mungkin kita boleh sebut Sayyidina Umar, orang yang kuat, orang yang digeru. Pelik kalau ada orang yang mengatakan Sayyidina Umar itu tiba-tiba orang yang sebaliknya. Kalau dia orang yang kuat dan digeruni, pasti orang akan menghormati dia punya kekuatan dan juga keberanian itu dengan dia tidak melakukan perkara-perkara yang ini. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, antaranya juga Umar radhiyallahu anhu ini adalah di antara utusan dan juga menjadi orang yang berada dalam diplomat daripada kalangan Quraisy. Tuan-tuan bayar, diangkat sebagai satu orang pemimpin, kemudian duduk daripada orang-orang yang utama daripada kalangan orang-orang Quraisy. Mana mungkin dia melakukan sesuatu yang mencalarkan daripada apa yang ada kepercayaan yang dilemparkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, secara ringkasnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain merupakan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Tuan-tuan, secara mudahnya kita boleh ambil faham
sahabat Nabi adalah generasi yang terbaik selepas daripada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Daripada setiap Nabi itu ada golongan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi mereka. Sahabat-sahabat Nabi adalah golongan yang paling dekat dengan baginda Nabi SAW. Jadi kita nak kena ambil cermat dan juga kita nak kena berhati-hati dalam usaha bila kita nak bercakap berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi. Baik, balik pada hadis kita. Kata dia, ini dia sendiri sebut. Dia sendiri cerita apabila dia masuk dalam Islam. Dia kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada satu hari aku keluar untuk menyekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan ibadat di Masjidil Haram. Ini Umar sendiri cerita. Umar seperti mana kita tahu sebelum daripada zaman Islam dia orang yang tegar, dia orang yang benci Islam, dia orang yang tolak Islam, dia orang yang menentang tegar Nabi SAW. Tapi di sebalik kerahnya dia dalam menolak Nabi, dia juga orang yang bijak, dia juga orang yang berilmu, dia juga orang yang diangkat oleh kaum dia pada masa. Kata dia, satu hari aku keluar untuk menyekat baginda Nabi SAW daripada melakukan ibadat di Masjidil Haram. Ketika aku belum memeluk Islam, tetapi malangnya aku dapati baginda telah mendahuluiku masuk ke masjid. Dia nak pergi halang Nabi, dia terbit keluar awal dah, nak pergi kacau Nabi, nak pergi halang Nabi, nak pergi supaya Nabi ni jangan untuk beribadah di dalam kawasan masjid. Tiba-tiba bila Umar sampai situ, Umar tengok Nabi dah ada dulu dah. Nabi dah duduk dekat situ. Kemudian kata dia, maka aku berdiri di belakangnya untuk memukulnya dari belakang. Waktu itu sebagai riwayat mengatakan Nabi sedang berdiri, sedang melaksanakan solat. Ini waktu masih lagi berada di Mekah pada permulaan awal Islam. Waktu awal Islam, tuan-tuan, waktu Nabi dah dikenali dengan orang yang membawa agama Islam, waktu Nabi dah pun menyatakan Islam secara terang-terangan, dan waktu ni Nabi digasak, Nabi diganggu, Nabi ditolak dengan penolakan yang cukup kuat daripada orang-orang Quraisy. Tuan bayangkan dalam keadaan Nabi pada masa waktu tu dia kata, aku nak pergi kacau Nabi, nak pergi ganggu Nabi dalam keadaan Nabi solat. Dan pada masa tu baginda memulakan bacaan daripada surah Al-Haqqah. Nabi baca surah Al-Haqqah, surah yang kita sebutkan tadi. Kemudian dia kata waktu dia sampai dekat dengan Nabi, dia kata aku merasa kagum. Aku merasa kagum dan terpesona dengan keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu. Waktu dia sampai dekat dengan Nabi, Nabi tengah baca surah Al-Haqqah yang dia dengar, dan dia mengatakan surah yang Nabi baca, ayat-ayat yang terbit daripada mulut dia ni, ayat yang begitu indah dan mempersonakan dia. Tuan-tuan, inilah yang kata mukjizat Al-Quran. Kita cuba dengar apa pun yang kita dengar, yang kita rasa sedap pada telinga kita, tidak akan boleh lawan pesona dan indahnya Al-Quran. Ada satu kajian, orang putih, dia orang Islam, dia buat kajian, dia pergi dekat orang ramai, dia buka, dia pasangkan ayat-ayat Al-Quran daripada surah-surah yang dibaca daripada syekh-syekh yang dibaca oleh imam-imam Mekah. Dia pergi dekat satu-satu orang yang sudi nak terima pelawaan dia untuk didengarkan bacaan. Bila dimasukkan dalam telinga orang yang dengar tadi, orang tadi sebahagiannya mengatakan, aku tak pernah dengar rasa begitu tenang dan indahnya bacaan ataupun suara-suara. Itu satu. Kemudian saintis juga buat daripada sudut kajian frekuensi. Ni, kita punya apa, getaran-getaran
ataupun kita kata yang kita punya gelombang-gelombang daripada lagu-lagu, musik-musik yang kita dengar dibandingkan dengan frekuensi dan juga gelombang daripada Al-Quran itu, gelombang daripada bacaan bunyi nada Al-Quran itu akan menyebabkan hati, telinga, bahkan direkodkan dia punya radar dia tu bacaan Al-Quran itu indah, seronok, dan dia punya frekuensi dia halus, boleh menusuk masuk ke dalam telinga hingga menyebabkan ada kesan dalam telinga. Berbanding daripada muzik-muzik dan juga benda-benda yang berat pada telinga dan juga hati kita untuk terima. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan bukanlah suruh pi, tapi nak kata kalau jenis pasang muzik kuat, kita bagi contoh mudah lah, tuan-tuan pi Kenuri je korang. Kita pi Kenuri ni pasang dalam, biasalah dia pasang dalam lagu Kenuri apa. Kita duduk tepi speakernya Allah. Makan tu mungkinan, lauk tu sedap tapi tak boleh nak telan. Pasal apa? Dia dalam berderah sangat tu muzik tu, telinga tu dia masuk tu nak makan telan pun tak boleh. Hati ni budak, rasa macam mana benda dia tekan. Tetapi tidak pada Al-Quran. Tuan-tuan pergi Makkah Madinah, tuan-tuan pergi duduk depan speaker. Tak sama macam tuan-tuan duduk depan speaker bila tuan-tuan dengar lagu. Betul dan tidak? Betul. Kita pergi duduk depan speaker Makkah Madinah, imam hadap baca ni, Allah kita kata awak imam baca pendek saja. Kita pula kata awak imam baca pendek. Kita punya zauk, punya sedap, punya seronok, punya pesona, punya indah yang masuk telinga kita, terbit main ke dalam hati ni. Bahasa senyayang kita tu melayang macam-macam. Sebab sedapnya bacaan Quran, indah, pesona dan masuk dalam telinga kita tu elok berbanding daripada lagu-lagu yang kita dengar. Sebab itu tuan-tuan, kajian-kajian yang dibuat ini tidak salah. Kerana keindahan terpesonanya daripada ayat-ayat suci Al-Quran ini tidak ada tolak banding dan tidak ada tandingannya daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta di atas muka bumi. Sebab itu bagi tuan-tuan yang ada kerusingan, yang ada masalah-masalah, yang rasa sekaput pada diri ini, dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sesuatu yang boleh menenangkan jiwa kita. Bayangkan Umar yang pada ketika itu masih lagi belum memeluk Islam, dia sendiri mengatakan, dia kata, "Akjabu min ta'lifil Quran." Apa dia kata? Aku merasa kagum, hati aku ni merasa kagum, terpesona. Ajab, apa maksud ajab? Ajaib, apa maksud ajaib? Seolah-olah macam gambaran benda itu sesuatu yang sangat istimewa dengan susunan daripada ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, itu kata kombinasi. Al-Quran itu sendiri bukanlah daripada perkataan baginda Nabi SAW. Kemudian bila dia pun dengar apa yang disebut oleh baginda Nabi daripada surah Al-Haqqah, kata dia, aku merasa kagum dan terpesona dengan keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu. Aku berkata dalam hati, dia tak sebut di mulut tuan-tuan, dia duk tunggu dengar apa yang Nabi kata. Umar duk tunggu dengar apa yang Nabi kata. Nabi ungkapkan surah Al-Haqqah, kemudian dia pun kata dalam hati dia. Dia tak kata kepada orang, dia tak pergi dengan siapa-siapa. Dia kata dalam hati dia apa dia? Hadza wallah syair. Dia kata dalam hati dia. Dia kata demi Allah mesti kawan ni tukang syair. Tuan-tuan, ada zaman jahiliyah, zaman Nabi SAW ketika era Nabi mula bawakan Islam. Nabi berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang mengangkat, mengagungkan syair-syair itu dalam satu benda yang cukup mulia. Sehingga kan kalau tuan-tuan baca sirah, ada 7 ataupun 8, 6 ataupun 7 syair yang panjang-panjang dilenggakkan di kawasan Kaabah.
sebagai mercu tanda indahnya syair-syair tersebut. Tuan syair ni kalau baca ni, kira bagi orang Arab dengan keindahan bahasa yang digunakan oleh pembuat syair tersebut, sehingga syair itu layak untuk dilengkapkan di kawasan Kaabah. Makna kalau lekat di Kaabah ni kira tak ada tolak banding lah. Maksudnya hang buatlah syair terang mana pun, itulah syair yang paling hebat sekali. Itulah syair yang paling mulia bagi mereka. 6 ataupun 7 syair diletakkan pada masa. Tiba-tiba bila Al-Quran ini dibacakan, dia merasakan satu keunikan, kesedapan, pesona daripada apa yang dibacakan, sehingga Umar pun kata, yang ni sahih dah, dia ni tukang syair. Kata Umar seolah-olah macam orang-orang yang buat syair yang lain, dia kata confirm dah, dia ni tukang syair. Kemudian bila Umar sebut macam tu, Nabi SAW pun baca, innahu laqawlu rasulin karim. Tiba-tiba Nabi SAW pun sambung seolah-olah menjawab kata hati yang disebutkan oleh Umar. Apa yang Nabi baca? Nabi kata, sesungguhnya itu adalah benar-benar perkataan daripada Rasul yang mulia. Bukan itu seorang syair, bukan Nabi Muhammad itu seorang syair, tapi itulah perkataan yang diungkapkan oleh seorang Rasul yang mulia. Kemudian Nabi sambung lagi, Allah Ta'ala sebut, wa ma huwa biqauli syair, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bukanlah seorang penyair, sedikit sangat apa yang kamu beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah macam jawab kata hati Umar. Umar baru sebut dalam hati, dia ni tukang syair ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala balas dalam surah Al-Haqqah, bukanlah dia daripada tukang syair. Kemudian selepas daripada Umar seolah-olah rasa macam, Nabi jawab ni perkataan aku ni. Maka Umar radhiyallahu anhu pun kata, qultu kadhib. Bila dah tiba-tiba seolah macam Nabi boleh predik, Nabi boleh teka apa yang ada dalam hati Umar waktu Umar dengar apa yang Nabi kata, maka Umar pun kata lagi, lepas daripada Nabi sebut macam tu, sahih dah, kata Umar, dia ni seorang bomoh, kata Umar. Umar kata lagi dalam hati, aku berkata lagi dalam hatiku, dia ini seorang bomoh. Kan, bomoh lah, boleh teka kata benda tu betul kahin. Kemudian tiba-tiba baginda Nabi SAW menyambungkan ayat seterusnya yang bermaksud bila Umar kata huwa kahin, dia ini adalah seorang bomoh, boleh teka apa yang ada dalam hati. Kemudian Allah Ta'ala sambung, Nabi SAW baca dengan lisan Nabi, wala biqauli kahin, dan tidaklah Nabi SAW itu, bukanlah Nabi SAW perkataan yang keluar itu adalah daripada seorang bomoh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sebut, sedikit sangat apa yang kamu mengingatinya. Al-Quran itu diturunkan tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan kepada sekalian alam. Dan kalaulah dia mengatakan dengan kekuasaan kami, kemudian kami akan memotong orak jantung. Ini Allah Ta'ala suruh. Baginda Nabi kata apa pun semua mai terbit daripada mulut Nabi itu adalah yang dipandukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi sendiri yang kata, Nabi sendiri yang buat, Nabi sendiri yang reka, makna kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti sudah tentu kami akan menyentak orak jantung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, maka tiada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu. Tak ada siapa boleh ganggu. Umar radhiyallahu anhu berkata, kata dia pada masa tu, fawaqa'al islamu fi qalbi kulla mawqi'in. Kata Umar, pada masa itulah Islam merasa masuk ke dalam seluruh ruang hati. Waktu tu bibit-bibit permulaan Umar radhiyallahu anhu mengatakan Islam itu seolah-olah macam agama yang benar. Dia masih belum terima lagi,
Tapi kata ulama, di situlah detik mula ataupun di situlah terjentiknya hati Umar radhiyallahu anhu untuk nak beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, keterangan hadis. Kata tuan kita, ayat di atas adalah daripada surah Al-Haqqah, iaitu pada ayat 40 hingga ke ayat 47, yang merupakan antara sebab keislaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini di antara ayatlah yang menjadikan Umar radhiyallahu anhu nak beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memasukkan hidayah ke dalam hatinya selepas beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat tersebut. Hatinya yang keras menjadi lembut dengan berkat daripada Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ini syifa. Kalau hati kita ni rasa berat, hati kita ni rasa runsing, hati kita ni rasa susah, hati kita ni rasa kecewa, macam-macam perasaan yang kadang-kadang tak tergambar pada hati kita. Apa ubat dia, tuan-tuan? Ubat dia salah satunya apa dia? Dengan membaca Al-Quran. Bila cari apa ubat yang tuan-tuan nak makan, bila jumpa pakar psikologi terang mana pun, kalau tidak kena betul pada ubat dia, tidak akan sembuh. Melainkan Al-Quran itu punya syifa, punya kesembuhan-kesembuhan, iaitu boleh menenangkan hati dan jiwa bagi pembaca-pembacanya. Bayangkan Umar yang dalam keadaan tegak, keras, menolak, menentang Nabi SAW pun boleh lembut kerana dengan mendengar daripada isi kandungan daripada Al-Quran. Selain dari hadis di atas, terdapat juga riwayat lain bahawa beliau memeluk Islam selepas mendengar surah Taha yang dibacakan di rumah adik perempuannya yang bernama Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anha. Waktu seperti mana kita tahu, Umar radhiyallahu anhu beriman selepas daripada dia mendengar ataupun dicari adik dia yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah adik dia ni beriman dulu daripada abang dia Sayyidina Umar. Waktu Fatimah dah beriman dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, waktu itu dia pergi mengaji dekat dengan rumah Al-Aqam bin Abil Aqam. Waktu pergi tengah duk mengaji surah Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bila duk baca surah Taha tadi ni, duk baca surah Taha, pada waktu itu Umar ni dengar daripada dia. Bila Umar dengar daripada dia, waktu tadi tu Umar pun masuk, dan pendek ceritanya Umar pun beriman dengan disaksikan ataupun ketika mana dia mendengar daripada surah yang dibacakan oleh adik. Sebelum beliau memeluk Islam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar agama Islam menjadi kuat dengan keislamannya atau Abu Jahal. Sebelum daripada dia masuk Islam, salah satunya juga menjadi bukti bahawa dia ni orang yang cerdik, dia ni orang pilihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata, tuan-tuan, Umar ni bukan sebarangan. Waktu jahiliah lagi Nabi dah pandang dia, sehingga Nabi masukkan dia dalam doa Nabi. Kata Nabi dalam hadis, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Kata Nabi dalam doa Nabi, wa kana ahabbuhuma ilaihi la Umar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dan Nabi tahu kalau Umar ini masuk Islam, pasti punya kesan yang hebat dalam agama Islam, maka Nabi pun minta doa kepada Allah. Apa Nabi doa? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, a'izzal Islam, muliakan Islam dengan dua orang lelaki yang lebih engkau kasihi, iaitu Abu Jahal
dan juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kedua-dua ni orang yang bijak, kedua-dua ni pembesar daripada Quraisy, kedua-dua ni penentang tegak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal memang dia Abu Jahal, memang dia orang yang mati, memang dia orang yang jahat. Tetapi waktu zaman jahiliah ataupun waktu zaman sebelum Umar memeluk Islam, dia antara menjadi pilihan Nabi. Tetapi kata Nabi SAW, Ibnu Umar berkata, orang yang lebih dikasihi Allah adalah Umar. Maka Allah Subhanahu wa taala peti jentik, Allah Taala masukkan hidayah kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kata tuan kita selepas Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, golongan yang lemah di kalangan para sahabat mustada'afin tidak lagi merasa lemah. Pembesar-pembesar Quraisy tidak lagi berani menyiksa mereka kerana takut mendapat balasan yang setimpal daripada Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan bayang, kerana keislaman Umar radhiyallahu anhu memberi kesan yang besar kepada orang Islam dan juga kepada agama Islam pada masa itu, sehingga seolah-olah mendapat perlindungan daripada Umar, daripada orang-orang yang lemah, orang yang selalu diganggu kacau, orang yang selalu disakiti, orang yang tidak ada pangkat darjat kedudukan di zaman sebelum waktu zaman Nabi sebelum berpindah pergi ke Madinah. Bila Umar masuk Islam, maka orang tak berani buat dekat. Orang tahu, Umar tahu siapa yang sakiti orang Islam, dia akan mencari orang tersebut, dia akan bunuh, dia akan ganggu, dia akan kacau orang yang mengganggu orang Islam. Sampai macam tu. Yang kata Sayyidina Umar ini, orang yang sangat-sangat memberi kesan keislaman dia kepada agama Islam. Kemudian kata tuan kita, sesungguhnya watak tegas dan beraninya itu benar-benar mengukuhkan lagi agama Islam. Sehingga Abdullah bin Mas'ud berkata, ma zilna izzatan munzu aslama Umar. Sehingga kan pada masa itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dia kata, kami sentiasa merasa kuat sejak daripada Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Maknanya bila Umar dah peluk Islam, bagi riwayat kata Umar ni memeluk Islam, dia adalah orang yang ke-40. Orang yang ke-40 memeluk Islam. Kan kalau kita tahu orang yang awal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Siti Khadijah, Zaid bin Harisah dan sebagainya, Sayyidina Umar ni adalah orang yang ke-40. Maknanya walaupun orang yang ke-40 dan sebagainya, tetapi kesan dia apabila dia memeluk Islam, dia boleh menjaga daripada kalangan sahabat-sahabat lain. Sehingga kan kata Ibnu Mas'ud, kami sentiasa merasa kuat sejak daripada Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Kalau pada masa sebelum Umar, siapa dia akan buat? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pun orang bukan Islam dah rasa terancam dah. Tapi bila Umar menyatakan keislaman dia pada masa itu, habis merubah habis segala-gala yang selalu diperlakukan kepada orang Islam itu tidak lagi dilakukan dan dilaksanakan. Kerana dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, jadi daripada hadis yang kita baca ini, bagaimana kita boleh ambil pengajaran bagaimana Al-Quran itu tuan-tuan sesuatu yang sebenarnya boleh untuk kita latih, kita baca dan kita jadikan sebagai bahan bacaan yang akan membentuk hati jiwa kita. Kita mesti kena baca tuan-tuan. Paling tidak sekali sehari sekali daripada bacaan ataupun hidup kita ni baca Quran. Baca tuan-tuan, baca. Baca, walaupun kita duduk pada tahap manapun, kita usaha untuk baca kerana di sana punya mukjizat yang sangat hebat seperti mana mukjizat yang terkena kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, kita juga boleh ambil faham bagaimana kisah yang berlaku kepada Umar ini menggambarkan bahawa isi kandungan daripada Al-Quran itu juga perlu untuk kita ambil teliti dan kita faham. Bukan setakat baca,
tuan-tuan juga ambil tahu apa yang kita bacakan tadi, mudah-mudahan menusuk, tembus masuk ke dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, tentang perihal peribadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bagaimana mulianya Umar radhiyallahu anhu ketika zaman sebelum Islamnya, dan Allah Subhanahu wa taala angkat dan muliakan juga Umar radhiyallahu anhu ketika zaman Islam. Tuan-tuan bayang, waktu zaman Umar lah, Umar melakukan banyak perkara yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Umar lah yang membuka futuhat-futuhat, pembukaan dan juga menyebar luaskan agama Islam itu, antaranya menjadi jasa besar yang ditinggalkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-39, bacaan sederhana di dalam solat tahajud yang kita akan baca pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Dalam pertemuan yang akan datang kita akan menyentuh dan kita akan mengupas kedua-dua orang sahabat, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang membaca daripada ayat-ayat Al-Quran ketika mana solat tahajud. Mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita laksanakan dan kita amalkan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, saya mendapat izin daripada Tuan Imam untuk saya nak iklankan pada tuan-tuan satu perkara, yang mana bagi tuan-tuan yang berminat dan berhajat nak melaksanakan ibadat korban di Kota Mekah, saya bersama-sama dengan kawan-kawan yang sekarang ni berada di Mekah akan melaksanakan ibadat korban, yang mana bagi tuan-tuan yang berminat harga dia RM430. RM430 kita akan laksanakan di sana. Kemudian bagi tuan-tuan yang berminat, nanti saya akan bagi kepada tuan-tuan satu link yang mana dekat situ tuan-tuan boleh tekan link tu, di situ isi semua nama dia, penama dia siapa, buat bayaran di situ, dan akad untuk proses wakilkan kepada pihak syarikat dan kami untuk kami melaksanakan ibadat korban yang tuan-tuan masukkan. Jadi bagi siapa-siapa yang berminat boleh maklum pada saya, boleh ambil nombor telefon, nanti tuan-tuan mesej saya akan hantar nombor saya akan hantar dia punya poster ataupun apa yang saya sebutkan tadi itu, maklumat-maklumat berkaitan untuk tuan-tuan yang nak sertai tekan di situ. Jadi boleh ambil nombor telefon saya bagi tuan-tuan yang berminat, 019 5144 227. Saya ulang sekali lagi, 019 5144 227. Jadi siapa-siapa yang berminat, hantar mesej saya, beritahu kata saya berminat nak join korban dengan ustaz, nanti saya akan hantarlah link itu untuk dia isi di dalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين والمغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا آمين. اللهم فقهنا في الدين علمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم أحسن عاقبتنا في كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.